Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, video kali ni saya just nak share mengenai Codex. Okey, mungkin ni video yang lebih proper lah. Okey, sebab ada yang masih kurang jelas mengenai Codex. So, apa itu Codex? So, inilah nama dia, Codex. Okey, anda boleh layari chatgpt.com/codex. So, kat sini anda boleh download for Windows. Kalau Mac, dia akan keluar untuk Mac lah. So, bila anda dah download ke PC anda kena login menggunakan akaun ChatGPT. And then dia akan connected lah. Okay. Kemudian anda kena download satu lagi, nama dia extension. Okay, Codex extension ni anda boleh search dekat Chrome punya extension. And then kat sini nanti dia akan request untuk anda connect dengan anda punya ChatGPT. Okay. So, untuk plugin ni, kegunaan dia lah supaya kita boleh control kita punya Chrome. Okay, cuma bila anda guna Chrome, anda minta dia control, dia akan keluar cursor semua tu kan. Itu dia akan makan kredit dengan lebih cepat lah. Okay, so sekarang ni ada pertanyaan, apa beza ChatGPT dengan Codex? Okay, so ni ChatGPT, ni contoh simple lah. Misal kata saya nak minta buat artikel mengenai travel ke negara Vietnam dengan bajet 1000. Okay, lepas tu saya minta SEO friendly. Lepas tu recommend produk berkaitan di Shopee mengenai travel. Okay, so kat sini dia buatkan lah, ni ChatGPT dia buatkan pengenalan apa semua. Lepas tu dia terus letak produk Shopee yang sesuai untuk travel. Dia terus bagi sampai 8. Tapi kalau anda seorang yang dah biasa ataupun orang yang berpengalaman buat prompt ni dia akan buat lebih spesifik lah. Contohnya, pastikan artikel tu mestilah lebih daripada 1000 patah perkataan, ataupun sila recommend 3 sahaja produk yang paling banyak sold di Shopee. Okay, so nanti artikel akan jadi lebih berkualiti lah. Compare dengan yang ni, arahan dia agak simple, so dia hasilkan artikel yang lebih simple. Okay, so ni ChatGPT. Okay, kita akan dah siap ni, kita akan copy and then masuk dekat blog, betul kan? And then ni ambil masa hanya 47 saat untuk hasilkan satu konten macam ni. Okay, so apa beza dengan Codex? Okay, kalau Codex, lepas saya dah install, saya buat arahan yang sama tapi lebih orang kata lebih banyak lah. Okay, sebab kita kena anggap Codex ni ibarat macam kita punya staff. So takkanlah bila kita ada staff, kita minta dia buat satu artikel je, kan? So dekat sini saya minta dia buat 20 artikel, yang berkualiti tinggi dalam bahasa Melayu. And then saya minta dia buatkan terus folder, and then masukkan artikel tersebut dalam folder, dalam PC ni lah. So saya minta juga dia recommend produk Shopee apa semua ni kan. Saya minta dia buat semua. And then saya mintakan dia buatkan prompt gambar juga. So kat sini, saya dah masukkan kat sini. Ni Codex. So dia ambil masa lebih kurang 12 minit 59 saat. Lebih kurang 13 minit lah untuk saya tunggu dia buat 20 artikel. So dia dah siap, dia bagi dah siap. Tapi sebelum tu, saya akan pilih full access. Sebelum saya bagi arahan ni, saya akan pilih full access. Sebab sini ada 3 kan. Default, auto, full access. Kalau yang atas ni anda pilih, dia akan minta anda punya kebenaran. So anda kena approve baru dia proceed. Tapi kalau full access, dia hanya request kalau benda tu terlalu privacy. Contohnya macam nak password atau username, baru dia akan request untuk kita approve lah. Tapi basically kalau anda nak buat folder apa semua, pastikan dia boleh full access lah. So kat sini dia dah siap dah. Dia bagi tahu siap. Saya sudah cipta folder lengkap di sini. So kita klik, dia terus keluar pop-up macam ni. And then hasil dia kat sini. Dia siap dah, dia dah asingkan sekali artikel dengan prompt gambar. Ni senarai dia. Saya artikel. Dan ni artikel dia. So artikel 1. So yang ni lebih daripada 1000 lah. Confirm lebih daripada 1000 perkataan. Saya letak 700 minimum. So kat sini dia bagi cadangan 5 produk Shopee, nampak ni. Travel pillow, eye mask, travel pouch, botol air lipat,
beg lipat ringan lah. Okay, so kat sini dah siap dah semua. And then saya tinggal pilih je saya nak gunakan artikel yang mana untuk saya post dekat saya punya blog travel lah. Okay, kemudian saya pun boleh letak dekat thread, saya boleh letak promote dekat saya punya Facebook, saya punya Facebook page, group. Okay, kalau anda ada group travel, boleh post dekat group travel. So, dia benda-benda konten macam ni yang hanya dibuat dalam masa dalam masa 13 minit sahaja. Okay, ni dia punya prompt gambar. Saya boleh tinggal copy. Okay, saya tinggal copy, saya masukkan dekat ChatGPT. Okay, sebab kita nak buat gambar satu-satu, sebab nak letakkan dekat blog kan. Okay, yang ni just untuk buat gambar lah. Yang ni biasa kita letak dekat featured punya artikel content. Untuk sebagai preview tu kan, sebelum kita nak tekan tu kan kita akan nampak gambar kan. So basically dia akan buat gambar tu lah. So itu sahaja beza dia dari segi kegunaan lah. Okay, so dia boleh control, dia boleh access kita punya PC. Berbanding kalau ChatGPT hanya boleh menggunakan browser sahaja. Okay, so yang ni kita tengok. Okay, nampak ni dia dah siap untuk gambar. Lepas tu saya boleh download gambar ni dan saya post dekat blog menggunakan artikel yang telah dihasilkan dekat sini. Okay, so itu saja, saya harap video ni membantu. Okay, sekarang first step anda kena download Codex dulu, install, connect dengan anda punya ChatGPT. Lepas tu anda boleh bagi arahan yang anda berkenan lah. Okay, cuma arahan dia kalau lebih complicated, dia akan makan banyak token lah. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.